Cuti hujung minggu dan musim cuti sekolah menjadi waktu paling sesuai buat ibu bapa mencipta memori indah bersama anak-anak. Memancing bukan sahaja menyeronokkan, malah mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan di samping menyemai kecintaan terhadap alam sekitar. Wartawan pelatih Siti Aisyah Muhammad Nafi yang menyertai KL Fishing Expo menyediakan laporan berikut. Usaha itu diterapkan menerusi program Take a Kids Fishing di Taman Tasik Metropolitan Kepong Ibu Negara. Acara ini menghimpunkan 30 keluarga dalam satu pertandingan santai yang menguji kesabaran, kerjasama dan komunikasi. Memancing, ajarnya daripada kecil, cara memasang, cara menangkap. So, sekurang-kurangnya mereka dapat belajar sesuatu daripada aktiviti hari ini. Nak bagi dia cuba hobi yang saya suka sama ni, mana nak terapkan kat dia lah. Program seperti ini juga memberi peluang untuk keluar daripada rutin harian dan menikmati aktiviti bersama di luar rumah. Lebih menarik, anak-anak bukan sahaja mempelajari teknik asas memancing, malah turut didedahkan dengan semangat kerjasama. Umpan saya guna roti dengan cengkerik. Okey, lepas tu? Bapa tolong baling. Lepas tu bapa saya tolong balingkan. Banyaklah dapat mancing hari ni. Dapat macam main-main dengan kawan. Menurut penganjur, aktiviti memancing semakin mendapat tempat dalam kalangan generasi muda seiring pertambahan kolam memancing berbayar di seluruh negara. Kita nak galakkan kanak-kanak ni dalam dunia memancing dan kita nak eratkan kekeluargaan punya inilah sifat-sifat kekeluargaan tu supaya kanak-kanak sekarang ni tak pergi ke hobi-hobi yang buang masa yang tak elok. Siti Aisyah Muhammad Nafi untuk Buletin Utama.